Okay, test mic. Alright, clear. Okay, sorry korang. Nadia test mic tadi sebab tadi macam tak clear sangat. So by the way, macam korang baca dari title dan juga di thumbnail, hari ni aku nak buat macam biasa reaction punya YouTube channel. Sorry guys, tersasu sikit, lama tak buat video rasanya. So guys, untuk video kali ni Nadia nak bagi tahu siap-siap cerita yang Nadia akan tengok ni. Nadia ada pernah tengok secara sebelum ni lah, sebab video ni video lama, time PKP diorang upload. So Nadia dah ingat-ingat lupa macam ni punya jump scare semua. Dan Nadia tengok juga di sebalik tabir diorang buat cerita ni. Sebenarnya cerita yang Nadia akan tengok ni adalah lain pada yang lain punya hantu dia. Yang tu kejap lagi Nadia cerita. Dan Nadia nak cerita sekarang ni, dia punya hantu dia adalah cerita benar, cerita betul. Dan betul-betul berlaku kepada individu ni lah yang di VOV kan. Menurut cerita dia akan tergantung dia punya cerita dia nanti. Dan dia bagi tahu ada cerita sambungannya. Begitu. Nadia tak nak cakap banyak sebab korang mesti bela-bela macam benda ni Nadia cerita ni kan. So kita akan tengok dulu reaction POV true horror story ni. Lepas tu Nadia akan ceritakan apa sambungan ni. Okay, nak tahu kenapa Nadia cakap lain pada yang lain? Sebab hantu, tipikal hantu biasanya pakai baju putih, rambut panjang ataupun penampakan yang baju putih. Tapi untuk hantu yang kali ni lain pada lain, Nadia cakap sebab hantu dia adalah berpurdah. Korang pernah tengok tak hantu entiti yang pakai burdah? Biasa kalau kat luar negara Conjuring yang hantu velak tu kan, yang pakai pada sisters tu kan. Tapi yang ni dia jumpa penampakan hantu berpurdah. Aku tak tahu benda tu apa. Jom kita tengok sama-sama True Horror Story Point of View punya YouTube channel. Okay, jom. Guys, kita akan tengok Burqa Lady. Benar betul lah. Sakit lah kaki aku ni. Amat leceh lah. Apalah. Dia ni nak pergi mana? Baca balik rumah. Sunyi pun. Masih lagi rumah flat seperti biasa. Okey. Sorry. Apa tadi? Kenapa dia diri macam tu? Siap takut je. Aku pun takut weh. Apa tadi weh? Lembaga hitam. Apa sah dia? Bapak tinggi pun. Janganlah tengok. Dia nak pergi balik rumah ke? Wow. Sorry. Seram weh. Apa tu? Wih, seram weh. Cepat. Sorry. Kejut aku. Sorry bang. Sorry korang, aku tak boleh nak bercakap apa-apa. Aku terkejut sangat. Apa benda tak boleh tadi? So? What? Kenapa? Aku tekan 8 ber. Lu bukan nak tekan 4 ke? Aku dah buat main tadi. Okey. Dia tekan 8 tapi belum sampai lagi. Nanti kat tingkat 4. Okey, sampai dah. Terkejut aku. Sana. Bunyi bola. Ada sejadah. Balik gantung telekung kat sini dah. Gantung telekung pula.
Dia nak hira kat luar kot. Kat rumah sempit dah. Eh, Weh, kenapa? air apa ni? Air? Air basah tadi. Kaki! Weh! Tolong kau naik! Korang, dia macam situasi yang mula-mula tadi kan dia basah kan? Lantai basah. Lepas tu dia tegur, dia pijak. Lepas tu tiba-tiba ada benda hitam tu renung dia. Lepas tu pula dia dah sampai tingkat 8 rumah dia. Lepas tu dia tegur balik, apa benda basah ni? Tiba-tiba benda hitam tu tegur, kacau dia lagi. Aku rasa kan ada something lah benda basah dengan lembaga tu. Cepat masuk rumah. Alah, kunci. Benda-benda. Oh, tak ada. Masuk rumah. Cepat. Tak ada apa. Tak ada apa. Ya Allah. Seram weh. Kasut dia basah lagi ke? Pintu terbuka. Weh, akak tadi weh. Weh, tingginya. Alah, dia buka muka dia ke? Dia buka muka dia ke? Apa jadi korang? Tak ada dah. Habis macam tu je. So korang tengok kan cerita tadi. Itulah tergantungnya cerita yang Nadia cakap tadi kan. Dia di hujung-hujung dia tergantung macam tu je. Tak tahu apa jadi pada lelaki tu, apa jadi pada hantu tu. Okay, so Nadia tengok the backstory of the cerita ni. Dia cerita ini memang kejadian yang betul-betul berlaku, memang betul-betul dialami. Lepas daripada lembaga berpurdah tu buka dia punya purdah, dia tunjukkan wajah dia, lelaki tu tiba-tiba kena rasuk. Dia kena rasuk dengan lembaga tu lah. Dan dia kena rasuk tu Nadia tak pasti lepas tu jadi apa. Cuma dia kata lepas tu dia jadi macam mengigau-ngigau apa semualah, macam meracau-racau lah apa. Nadia sebenarnya tak ingat dia cerita apa. Tapi korang boleh tengok juga real backstory dekat dia punya page YouTube dia. Dia ada cerita balik backstory setiap apa yang diorang POV kan tu. Dia akan ceritalah lebih detail lagi, lebih panjang lagi. Lah ya. So tinggi macam gitu. You just imagine lah dia macam gitu. Okay, so why aku hold kain baju tadi kan, was because dia nampak gitu. Dia lari masuk. Dia masuk bilik tau. Dia dah menggeletar. Dia dah macam dah lose control lah. Dia rasa macam something is nak masuk badan dia. Dia rasa macam something nak masuk. Dia fight sekali. Lepas tu mak dia cakap dia, solat lah gini-gini semua. Mak cakap, by the way, I want to solat, you help me take the kain baju. Maghrib baju tak boleh tinggal kat luar. All the kain-kain. Ambil kain baju. Dia ambil kain baju. And one of the kain baju bila dia tak kan, is that thing. Dia punya telekong. Ya Allah. Sekali gitu kan. Sekali lepas tu after that, dia tak ingat what happened. He started screaming. Dia ke family members dia cakap dia started screaming. Dia kena rasuk. Wow. So korang, kalau korang berada di situasi tu, korang biasa tengok tipikal hantu yang baju putih kan. Ni dia tengok pakai purdah. Hantu pakai purdah korang. Korang seram ke? Kan? Ni memang betul-betul tutup aurat tapi dia hantu. Ya Allah. Kalau Nadia lah memang pengsan kat situ. Tak tahulah nak cakap apa. Purdah korang. Korang boleh bayangkan tak? Dia macam nampak macam, yelah, kita boleh expect yang pakai purdah ni manusia biasa, normal. Kita takkan jangka yang tu hantu. Tapi kan Nadia pernah mengalami situasi tu tau. Dalam mimpi Nadia kerap mimpi benda-benda pelik, benda-benda yang hantu-hantu ni Nadia kerap mimpi. So Nadia akan cerita kat korang. Nadia akan tunjuk nanti di video akan datang tempat-tempat yang Nadia kerap kena mimpi. Tempat tu tempat yang sama. Nadia selalu mimpi di tempat yang sama, lift
dan juga rumah lama Nadia di Galeng Camp, Kuantan. Yang tu kuartus polis lah. Ayah Nadia polis dulu. So Nadia pernah duduk kat situ. Nadia kerap mimpi hantu sunda bolong lah cerita dia. Nadia selalu mimpi sunda bolong ataupun pontianak di tempat yang sama. Setiap kali Nadia mimpi mesti dia random tau. Random maksudnya bukan hari-hari Nadia mimpi, tapi kebanyakan kalau Nadia mimpi mesti tempat yang sama. Nadia tak tahu sebab apa, ada benda ke kat situ kan. Nanti Nadia akan tunjukkan kat korang tempat tu di video akan datang nanti. So guys, itu sahajalah POV True Horror Story reaction pada kali ini. So guys, kalau korang rasa bosan, Nadia minta maaf sangat. Sebab ni Nadia sebenarnya baru balik kerja. So Nadia macam rush-rush macam nak buat video, dah lama tak buat video kan. Padahal semalam baru upload video baru kan. Tapi Nadia nak buat jugalah video untuk hari ini. So guys, itu sahaja video Nadia pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dan jaga diri korang. Sekarang ni musim banjir, musim hujan. Jangan main banjir, jangan main hujan. Nanti kena kecing tikus, kena taon apa semua, aku tak bertanggungjawab. Nadia siap-siap bagi amaran, siap-siap. Jangan main air banjir ya adik-adik. Nak cuti sekolah ni hujan, korang suka sangat mandi air banjir. Padahal aku dulu masih kecil gitu juga. So kita nak peringatkan supaya yelah, nak cuti sekolah ni cuti dalam keadaan yang sihat sejahtera, dalam keadaan baik, yang tak naklah dalam keadaan yang berbahaya kan. So itu sahaja. Sebab apa Nadia cakap macam tu, sebab sekarang ni kat Kuantan, rumah Nadia kat Kuantan ni sering mendung dan tiba-tiba hujan malam tu. Dia dah tak ada matahari dah. Sekarang ni bulan ni memang tak keluar matahari, dia keluar air hujan je. So guys, itu sahaja bebelan Nadia pada hari ni. So semoga kita berjumpa lagi di next video, okay? Bye bye.